Kalaulah insan dan siapa sahaja termasuk jin, makhluk halus, kalau mereka beristiqamah atas jalan Islam yang benar ini, Allah telah berjanji, la asqainakum ma'an ghadaqa, Allah akan kurniakan kepada mereka segera atau bertangguh ma'an, air ghadaqa yang cukup sedap, yang cukup cantik. Maksudnya kehidupan yang nyaman seperti mana air sejuk yang kita minum, tetapi tak akan dapat dicapai. Linaftinahum fi, mesti kamu akan berjumpa dengan fitnah, dengan Allah mencuba. Allah akan uji manusia. Tak siapa yang dapat selamat daripada ujian. Ujian ini perlu faham. Sesiapa yang yu'rid an zikri rabbih, siapa yang berpaling di peringatan Allah Tuhannya, tak mau ikut Islam, tak mau istiqamah, yaslukhu adaban sa'ada, dia telah ikut jalan untuk menempuh azab yang bertambah dan bertambah. Atas itulah dia katakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah, sampaikanlah kepada manusia sekalian, yang benar itu Islam, yang benar itu Al-Quran, yang benar perjuangan menegakkan Islam, ini datangnya daripada Allah Tuhan kamu. Walaupun ayat itu macam nampak macam Allah Ta'ala bagi peluang untuk pilih, faman syaa'a falyu'min, siapa yang hendak beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, siapa nak kufur, kufurlah. Macam ada pilihan. Itu style Quran. Hujung ayat itu mengunci, inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Siapa yang nak beriman, nak berjuang, nak menegakkan hak yang bersama-sama, buatlah, teruskan. Siapa nak tinggal perjuangan, nak kufur, kufurlah. Tapi ingat, inna a'tadna, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu, yang meninggalkan hak, dia menzalimi dirinya. Dia meninggalkan yang benar, berjumpa dengan batil, zalim dirinya. Yang zalim ini, kata Allah, kami sediakan bagi mereka itu naran, api di hari kiamat, ahata bihim suradiquha, api yang seperti mana kemah. Atas mereka api, kanan api, kiri api, depan api, bawah api. Wa id yastaghisu, kena berada dalam kemah yang begitu panas, menggelegak panas, dahaganya tidak terperi. Wa in yastaghisu, kena dahaganya melampau-lampau. Mereka minta tolong, bima'in, minta malaikat beri air kepada mereka, nak minum kerana dahaga sangat. Yughasu, malaikat layan mereka. Allah suruh malaikat layan mereka, berilah air kepada mereka. Tapi air yang dihidangkan kepada mereka, bima'in, air kal muhli. Al muhli, minyak tar yang sedang menggelegak. Air minum seolah-olah minyak tar yang sedang menggelegak. Nak kena minum juga kena dahaga yang bersangatan. Minum sahaja. Yashwil wujuh,
rentung, jadi arang muka. Pasal bi'sa syarab, minuman yang paling buruk, wasa'at murtafaqah, tempat tinggal mereka tempat yang cukup penderitaan yang tak terperi. Atas itulah maka fastaqim kama umir, istiqamahlah dalam perjuangan. Pedulikan orang yang memilih jalan sendiri-sendiri, kita kira kita sesuai dengan lambang yang kita gunakan pada malam ini, himpunan Fastaqim. Bukan hari ini sahaja kita nak beristiqamah, bukan sekadar mendengar ucapan-ucapan yang begitu bernas dan berseri-seri tadi sahaja, tapi istiqamah sepanjang hidup kita sampailah ke ila masya Allah. Istiqamahlah, anda akan beruntung. Ada tidak beristiqamah, anda akan menyesal selama-lamanya. Atas itulah saya mengajak semua yang hadir bertekad pada malam ini sentiasa berada dalam keadaan fastaqim kama umirta, istiqamah seperti kamu diperintahkan. Itulah dia matlamat akhir perjumpaan kita untuk menghambakan diri ke perjuangan yang benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.